Bila ada kematian, semua orang pakai baju hitam. Apakah hukumnya? Hukumnya tidak sunnah begitu. Dan tidak disuruh begitu. Kata ulama, jika kita sedang memakai baju hitam, ada kematian, maka kita pun pakailah baju hitam itu pergi ziarah kematian. Tak ada masalah. Yang jadi tak betulnya, tengah pakai baju kuning, baju koko, baju hijau, baju biru, kelabu, baju oren dan sebagainya. Tiba-tiba ada kematian, balik tukar baju hitam. Itu salah. Apa membalik tukar baju hitam? Ada orang mati. Itu salah lah. Faham tak ke? Tapi lah ni ada dah. Nak ikut dah ni. Kerana apa? Kita duduk tengok orang Kristian, orang Barat, orang putih dalam movie. Jangan tak? Bila mati semua pakai baju hitam. Ada dah orang Malaysia nak ikut ni. Padahal dia orang Islam. Dia tak suka Rasulullah. Tak suka agama dia. Faham? Dia suka Kristian lagi. Tak boleh tegur bapak gini. Kena tanam sekali, mati lah.